Pernahkah anda rasa seolah-olah anda terperangkap dalam satu kitaran yang sama? Anda bekerja keras, anda cuba berfikiran positif, tetapi realiti di sekeliling anda seakan tidak berubah. Anda melihat impian anda dari jauh, seperti sebuah filem yang ditayangkan tetapi anda bukan watak utamanya. Anda mungkin menyalahkan nasib, keadaan ekonomi atau orang lain. Tetapi bagaimana jika saya katakan punca sebenar mengapa realiti anda tidak selari dengan keinginan anda jauh lebih dekat daripada yang anda sangka? Ia bukan di luar sana. Ia berada di dalam diri anda, beroperasi pada tahap yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar, pada tahap DNA anda sendiri. Persoalannya bukanlah mengapa dunia luar tidak memberi apa yang anda mahu. Persoalan yang sebenar ialah apakah isyarat yang sedang anda siarkan ke alam semesta setiap saat. Ramai yang percaya bahawa untuk mengubah hidup, kita perlu mengubah tindakan luaran. Tetapi itu hanyalah sebahagian kecil daripada gambaran keseluruhan. Masalah yang sebenar terletak pada jurang antara apa yang anda fikir anda mahu dan apa yang anda rasa anda layak terima. Ia adalah konflik dalaman, peperangan senyap antara minda sedar dan program bawah sedar anda yang menghasilkan tenaga yang bercelaru. Tenaga inilah bukan kata-kata atau harapan anda yang membentuk realiti anda. Anda mungkin berkata anda mahukan kelimpahan, tetapi jika badan anda telah terbiasa dengan getaran kebimbangan tentang wang, mesej mana yang lebih kuat? Dalam video ini, kita akan membongkar ilusi bahawa anda adalah mangsa keadaan. Kita akan meneroka bagaimana biologi anda sendiri adalah jambatan antara dunia dalaman dan luaran anda. Dan bagaimana anda boleh menjadi arkitek realiti anda dengan memahami bahasa tenaga dan frekuensi. Penyelesaian kepada keadaan yang kelihatan tidak dapat diubah ini terletak pada satu kebenaran yang radikal. Anda adalah pencipta realiti anda melalui getaran yang anda pancarkan. Ini bukan sekadar falsafah, ia adalah satu proses biologi dan kuantum yang aktif. Kuncinya terletak pada DNA anda. Selama ini, kita diajar bahawa DNA adalah pelan tindakan biologi yang statik, yang menentukan segalanya dari warna mata hingga kecenderungan kita terhadap penyakit tertentu. Tetapi sains moden, terutamanya bidang epigenetik dan biofizik, mula mengesahkan apa yang telah diajar oleh tradisi kerohanian kuno selama beribu-ribu tahun. DNA anda bukanlah satu set arahan yang tetap. Sebaliknya, ia adalah antena yang dinamik dan boleh laras. Ia sentiasa menerima maklumat dari persekitarannya dan yang lebih penting, ia menyiarkan maklumat. Bagaimana ia melakukannya? Melalui cahaya. DNA anda mengeluarkan zarah cahaya yang sangat halus, yang dipanggil biofoton. Pancaran cahaya ini bukanlah rawak. Ia membentuk corak yang sangat tersusun dan koheren, sama seperti laser. Koheren ini adalah kunci. Apabila anda berada dalam keadaan tenang, bersyukur atau penuh kasih sayang, pancaran biofoton dari DNA anda menjadi sangat harmoni dan teratur. Anda menyiarkan isyarat yang jelas dan kuat. Sebaliknya, apabila anda berada dalam keadaan tertekan, takut atau marah, pancaran cahaya itu menjadi bercelaru dan tidak teratur. Isyarat anda menjadi lemah dan bising. Jadi, setiap emosi yang anda rasai adalah satu arahan yang mengubah bukan sahaja biologi anda pada tahap molekul, tetapi juga medan tenaga yang anda pancarkan ke dunia. Ini adalah mekanisme fizikal di sebalik konsep getaran. Anda secara literal menyiarkan keadaan dalaman anda ke medan kuantum, dan medan itu sebagai cermin yang sempurna, tidak mempunyai pilihan selain memantulkan kembali imej yang sama dalam bentuk situasi, orang dan peristiwa dalam hidup anda.
Jadi, jika kita tahu bahawa keadaan dalaman kita membentuk realiti kita, mengapa begitu sukar untuk berubah? Mengapa kita sering kembali kepada corak pemikiran dan perasaan yang sama walaupun kita berusaha keras untuk menjadi positif? Jawapannya terletak jauh di dalam sistem operasi kita, di dalam minda separa sedar. Ahli neuroscience menganggarkan bahawa 95% daripada kehidupan seharian kita dikawal bukan oleh minda sedar yang kreatif dan berfikir, tetapi oleh minda separa sedar. Minda separa sedar adalah himpunan program, tabiat dan kepercayaan yang kita pelajari sejak kecil. Ia adalah pemacu automatik kita. Lebih penting lagi, minda separa sedar berkomunikasi dalam bahasa emosi. Setiap pengalaman yang kita lalui, terutamanya pada usia muda, yang mempunyai cas emosi yang kuat akan disimpan sebagai memori dalam badan kita. Jika anda sering berasa tidak selamat semasa membesar, badan anda secara kimia menjadi biasa dengan koktail hormon stres seperti kortisol dan adrenalina. Lama-kelamaan, badan anda boleh menjadi ketagih kepada keadaan emosi ini. Ia menjadi identiti biologi anda. Jadi, walaupun minda sedar anda berkata, saya mahu berjaya dan bahagia, badan anda yang telah terprogram untuk merasa bimbang akan memberontak. Ia akan menghantar isyarat ke otak untuk mencari sebab untuk berasa bimbang hanya untuk mendapatkan dos kimia yang biasa. Inilah sebabnya mengapa kita sering mensabotaj diri kita sendiri. Terdapat konflik antara apa yang kita mahu secara sedar dan siapa kita secara tidak sedar. Untuk benar-benar berubah, kita bukan sahaja perlu mengubah pemikiran kita. Kita perlu memprogram semula badan kita kepada emosi yang baru untuk memecahkan ketagihan kepada masa lalu. Bagaimana kita memulakan proses untuk keluar dari kitaran ini dan mengubah isyarat yang kita siarkan. Langkah pertama bukanlah dengan melawan atau menindas emosi negatif. Itu hanya akan menguatkan lagi cas tenaganya. Langkah pertama adalah dengan membawa kesedaran. Ini adalah prinsip yang disokong oleh kedua-dua ajaran kerohanian kuno dan fizik kuantum. Dalam eksperimen celah ganda yang terkenal dalam fizik kuantum, para saintis mendapati bahawa zarah subatom berkelakuan berbeza apabila ia diperhatikan. Hakikat pemerhatian itu sendiri mengubah hasil. Prinsip yang sama berlaku pada dunia dalaman anda. Apabila anda mula memerhatikan pemikiran dan emosi anda tanpa sebarang penghakiman, anda memisahkan diri anda daripada program automatik itu. Praktiknya begini, apabila anda merasakan gelombang kemarahan, kebimbangan atau kesedihan, jangan terus bertindak balas atau cuba menghilangkannya. Berhenti seketika. Ambil nafas dalam-dalam dan hanya perhatikan sensasi itu di dalam badan anda. Di manakah anda merasakannya? Di dada? Di perut? Apakah rasanya? Adakah ia panas, sejuk, ketat? Dengan melakukan ini, anda mengalihkan identiti anda dari menjadi emosi itu kepada menjadi kesedaran yang memerhatikan emosi itu. Anda menjadi pemerhati kuantum bagi realiti dalaman anda. Dalam ruang kesedaran ini, tenaga emosi itu mula hilang kuasanya. Ia tidak lagi mengawal anda secara automatik. Anda tidak lagi menjadi hamba kepada program masa lalu. Sebaliknya, anda mula mengambil kembali kuasa anda. Anda mengajar badan anda bahawa ia tidak lagi perlu hidup mengikut emosi yang sama berulang kali. Ini adalah langkah pertama untuk mencipta ruang dalaman yang kosong, di mana anda boleh secara sedar memilih untuk menanam benih emosi yang baru seperti kesyukuran, kegembiraan dan kasih sayang. Ini bukan tentang pemikiran positif yang palsu. Ia adalah proses penyahkondisian biologi yang mendalam. Kini mari kita mendalami konsep teras yang membezakan antara penciptaan yang rawak dan penciptaan yang disengajakan. Konsep ini adalah koheren lawan ketidakkoherenan.
Koheren adalah keadaan di mana hati, minda dan badan anda berada dalam penjajaran yang sempurna dan berkomunikasi dalam bahasa yang sama. Apabila anda memikirkan satu perkara, merasakan emosi yang sepadan dan bersedia untuk mengambil tindakan yang selari, anda menghasilkan satu gelombang tenaga yang sangat kuat, fokus dan teratur. Inilah isyarat yang jelas dan berkuasa yang dihantar ke medan kuantum. Fikirkan tentangnya seperti stesen radio. Jika anda ingin mendengar stesen 98.8 FM, anda perlu menala radio anda tepat kepada frekuensi 98.8 FM. Bukan 98.7 atau 94.9. Isyarat yang koheren adalah apabila anda menala diri anda dengan tepat kepada frekuensi realiti yang anda ingin alami. Sebaliknya, ketidakkoherenan adalah keadaan konflik dalaman. Anda mungkin berkata anda mahukan kesihatan yang baik, tetapi anda sentiasa berasa bimbang tentang penyakit. Anda mahukan hubungan yang penuh kasih sayang, tetapi di dalam hati anda merasa tidak layak untuk dicintai. Anda mahukan kejayaan kewangan, tetapi tindakan harian anda didorong oleh pemikiran kekurangan. Gabungan pemikiran, perasaan dan tindakan yang bercanggah ini menghasilkan isyarat tenaga yang bercelaru, lemah dan tersebar. Ia seperti cuba menghantar berpuluh-puluh mesej yang berbeza kepada medan kuantum pada masa yang sama. Medan kuantum yang berfungsi berdasarkan prinsip resonans tidak dapat memberikan respons yang jelas kerana ia tidak menerima isyarat yang jelas. Hasilnya, realiti yang kelihatan rawak, huru-hara dan seringkali mengecewakan. Realiti luaran anda yang bercelaru adalah cerminan langsung kepada keadaan dalaman anda yang tidak koheren. Penyelidikan saintifik dari institut seperti HeartMath telah menunjukkan secara kuantitatif bahawa apabila seseorang mengalami emosi yang positif seperti penghargaan atau belas kasihan, irama jantung mereka menjadi sangat teratur dan koheren. Medan elektromagnet yang dihasilkan oleh jantung, yang beribu kali lebih kuat daripada medan otak, juga menjadi koheren dan memancarkan gelombang yang teratur ke setiap sel dalam badan dan ke persekitaran. Keadaan koheren jantung otak ini adalah keadaan optimum untuk penyembuhan, kreativiti dan manifestasi. Ia adalah keadaan biologi di mana anda menjadi pemancar yang paling berkuasa. Ajaran kerohanian seringkali merujuk kepada ini sebagai keadaan kesatuan atau keharmonian. Ia adalah penyatuan kehendak, perasaan dan perbuatan menjadi satu kuasa kreatif yang tunggal. Tujuan anda bukanlah untuk memaksa dunia luar berubah, tetapi untuk mencapai dan mengekalkan keadaan koheren dalaman ini. Apabila anda berjaya melakukannya, dunia luar secara semula jadi akan mula menyusun semula dirinya untuk sepadan dengan frekuensi baru anda. Jadi, bagaimana kita mengintegrasikan amalan ini ke dalam kehidupan seharian kita yang sibuk? Kuncinya adalah dengan menukar amalan ini daripada sesuatu yang anda lakukan sekali-sekala kepada sesuatu yang anda jadi setiap masa. Ia bermula dengan niat pada waktu pagi. Sebelum anda mencapai telefon anda atau memikirkan senarai tugasan anda, luangkan beberapa minit untuk duduk diam. Tumpukan perhatian pada nafas anda dan kawasan jantung anda. Secara sedar, bangkitkan perasaan kesyukuran. Bersyukur bukan untuk apa yang anda miliki, tetapi bersyukur kerana anda wujud. Rasakan kehangatan dan kelembutan perasaan itu merebak ke seluruh badan anda. Ini menetapkan nada getaran anda untuk hari itu. Sepanjang hari, jadualkan jeda koheren. Mungkin hanya 1 atau 2 minit setiap jam. Hentikan apa yang anda lakukan, tutup mata anda jika boleh, dan kembali kepada pernafasan dan perasaan di hati anda. Tanya diri anda, apakah isyarat yang sedang saya siarkan sekarang? Adakah ia koheren atau tidak? Amalan kecil yang konsisten ini melatih semula sistem saraf anda. Ia membina otot kesedaran anda,
menjadikannya lebih mudah untuk kembali ke keadaan koheren apabila anda dicabar oleh tekanan. Daripada bertindak balas secara automatik terhadap situasi, anda mula memberi respons dari ruang kesedaran dan ketenangan. Ingat, setiap saat adalah peluang untuk memilih frekuensi anda. Anda tidak perlu menunggu sehingga anda bermeditasi di atas cushion. Anda boleh memilih koheren semasa terperangkap dalam kesesakan lalu lintas, semasa mesyuarat yang tegang, atau semasa berinteraksi dengan keluarga anda. Untuk memulakan perjalanan ini, saya ingin menjemput anda untuk berkongsi di ruangan komen di bawah. Apakah satu perasaan yang anda ingin rasakan dengan lebih kerap dalam hidup anda? Sama ada ketenangan, kegembiraan atau keyakinan. Dengan menuliskannya, anda mengambil langkah pertama untuk menjadikannya satu niat yang sedar. Semasa anda memulakan perjalanan ini untuk menjadi pencipta yang sedar, anda pasti akan menghadapi cabaran. Keraguan akan muncul. Corak lama akan cuba menarik anda kembali. Dan anda mungkin tidak melihat perubahan serta-merta di dunia luar. Ini adalah bahagian yang paling penting dalam proses ini. Memahami bagaimana untuk menstabilkan dan mengekalkan keadaan baru anda adalah kunci kejayaan jangka panjang. Pertama, fahami bahawa terdapat masa jeda antara perubahan frekuensi anda dan manifestasi fizikalnya. Medan kuantum memerlukan masa untuk menyusun semula tenaga dan jirim agar sepadan dengan getaran baru anda. Fikirkan ia seperti memesan sesuatu secara dalam talian. Selepas anda membuat pesanan, anda tidak terus-menerus memeriksa laman web setiap saat. Anda percaya bahawa pesanan anda sedang diproses dan akan tiba. Begitu juga dengan alam semesta. Tugas anda adalah untuk mengekalkan frekuensi seolah-olah keinginan anda telah pun termakbul dan percaya bahawa ia sedang dalam perjalanan. Apabila keraguan atau emosi lama muncul, jangan hukum diri anda. Itu hanya akan membawa anda kembali kepada keadaan tidak koheren. Sebaliknya, lihat ia sebagai isyarat bahawa program lama sedang dibersihkan dari sistem anda. Gunakan ia sebagai peluang untuk mengamalkan kesedaran tanpa penghakiman sekali lagi. Ucapkan terima kasih kepada perasaan itu kerana menunjukkan apa yang perlu disembuhkan dan kemudian dengan lembut kembalikan fokus anda kepada perasaan yang anda ingin pupuk. Ini adalah di mana bidang epigenetik menjadi sangat relevan. Kajian oleh saintis seperti Dr. Bruce Lipton menunjukkan bahawa keadaan emosi dan kepercayaan kita boleh menghantar isyarat yang mengubah cara gen kita diekspresikan. Apabila anda secara konsisten mengekalkan keadaan koheren dan emosi yang tinggi, anda secara literal menghantar isyarat baru kepada sel-sel anda. Anda boleh mengaktifkan gen untuk kesihatan dan kesejahteraan dan menyaktifkan gen yang berkaitan dengan penyakit dan tekanan. Anda menjadi ahli biokimia anda sendiri. Ini selari dengan konsep iman dalam banyak tradisi kerohanian. Iman bukanlah kepercayaan buta. Ia adalah satu keadaan dalaman, satu pengetahuan yang dirasai dalam badan bahawa realiti yang anda inginkan sudah wujud dalam medan kuantum. Anda hanya perlu mengekalkan penjajaran getaran anda sehingga ia dapat dilihat dalam 3 dimensi. Jadi, bersabarlah dengan diri anda. Raikan setiap kemajuan kecil. Setiap kali anda memilih ketenangan berbanding kebimbangan, anda sedang membina semula identiti anda pada tahap selular dan mengukuhkan isyarat baru anda ke alam semesta. Kita telah melalui satu perjalanan yang mendalam. Dari memahami bagaimana DNA kita berfungsi sebagai pemancar kosmik, kepada peranan minda separa sedar dan kuasa kesedaran untuk mengubah isyarat yang kita siarkan. Kita telah melihat bagaimana koheren dalaman antara hati dan minda adalah kunci untuk mencipta realiti yang harmoni dan bagaimana kita boleh memprogram semula biologi kita melalui amalan yang konsisten.
Mesej utama yang ingin saya tinggalkan dengan anda adalah ini. Anda tidak terpisah dari alam semesta. Anda adalah sebahagian daripadanya, satu ungkapan kesedaran yang mempunyai keupayaan luar biasa untuk mempengaruhi dalam jalinan realiti itu sendiri. Kuasa anda tidak terletak pada usaha untuk mengawal dunia luar. Kuasa sebenar anda terletak pada penguasaan dunia dalaman anda. Setiap pemikiran yang anda fikirkan, setiap emosi yang anda rasakan adalah satu doa, satu arahan tenaga yang anda hantar ke medan kuantum. Alam semesta tidak mendengar kata-kata anda. Ia merasakan getaran anda. Ia tidak bertindak balas kepada apa yang anda mahu. Ia bertindak balas kepada siapa anda. Oleh itu, tumpuan anda seharusnya bukan pada mendapatkan sesuatu, tetapi pada menjadi seseorang. Jadilah seseorang yang secara semula jadi bergetar pada frekuensi cinta, kegembiraan dan kelimpahan. Apabila anda menjaga taman dalaman anda, bunga-bunga di taman luaran anda akan mekar dengan sendirinya. Ini adalah anjakan paradigma yang paling besar yang boleh anda buat. Dari menjadi mangsa keadaan kepada menjadi pencipta yang berdaulat. Anda memegang berus cat dan pelet warna. Kanvas realiti anda adalah kosong, menunggu arahan getaran anda yang seterusnya. Pilih dengan bijak. Pilih dengan sedar. Pilih dari hati. Jika mesej dalam video ini bergema di dalam diri anda dan memberi inspirasi untuk anda mula mengambil alih kuasa kreatif anda, saya menjemput anda untuk menekan butang suka, melanggan saluran ini dan berkongsi video ini dengan seseorang yang anda rasa mungkin memerlukannya. Mari kita bersama-sama membina satu komuniti individu yang sedar, yang memahami bahawa dengan mengubah diri kita sendiri, kita boleh mengubah dunia. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama saya hari ini.